Hello, hi. Welcome back to Sembang Wayang. Uish, lama kita tak bersiaran. tak masuk Sembang Wayang ni. Lama tak masuk Sembang Wayang. Tak, masalahnya bukan kau je, Anik bersama. Ini kebetulan kita orang shoot sebab Adik pada shoot. Tadi aku dah shoot Adik punya podcast. Okay. So aku cakap dengan Dip, kita dah terlalu lama ni Sembang Wayang ni diam. Last aku rasa kita shoot lepas habis Doomsday. Lepas habis First Step, Fantastic Four. Lepas tu ada satu episod yang kita bertiga ada. Tengok guys, update MCU. Bila MCU tak keluarkan movie secara orang kata konsisten. Betul. Macam ni lah kita orang kan. Lepas tu tak ada benda yang besar pun kita nak sembangkan. So kita chill je. Apa update semasa sekarang? Sekarang ni ni satu benda yang besar lah. Okay. Dengar ceritanya filem Avatar akan ditayangkan pada 18 Disember nanti kan. Avatar Fire and yang ketiga lah. Aku tak ingat tajuk dia. Okay. Dan dikabarkan dalam filem Avatar akan ditayangkan teaser Doomsday. Wow, dalam Avatar tapi ada teaser Doomsday. Betul. Gila gempak pula tapi yelah, maksudnya untuk kita tengok teaser Doomsday kita kena pergi tengok Avatar. Tapi apa correlation dua ni? Tak tahu. Satu aku rasa sebab Disney kot. Avatar kan sekarang ni dah bawa Disney. Oh ya ke? Nampak. Tak silap Avatar bawa apa ni kan, Fox kan. Fox kan dah Disney dah beli. Ya kot. Rasanya Avatar bawa Disney. Bukan, Avatar bawa Fox. Dibelilah. Betul. Kan apa ni, X-Men semua dah dibeli. So yelah, sekarang ni dah, kalau nak tengok Avatar pun boleh tengok dekat Disney Plus sekarang ni. So itu antara berita yang dikabarkan. Bila keluar? 18 Disember. Okey. Dekat sini 18 Disember. Siapa boleh tolong spoilkan dulu? Tak ada. Tiket dah mula dijual Avatar ni. So apa ni, benda yang menarik jugalah. Tak tahu apa plan Disney ni. Mungkin sebenarnya nak melariskan filem Avatar juga sebenarnya. Boleh jadi. Betul lah, 20th Century Fox. Maksudnya filem ni memang Fox punya. Dan Fox pun dah dibeli oleh Disney. So kita tahulah yang betul lah, make sense lah untuk dia kembangkan juga movie dia kan. Sebab salah dia? Aku rasa salah satu cara untuk Disney nak melariskan filem ni kot. Sebab aku tak rasa filem tu dah siap pun. Belum. Sebab baru lagi habis shoot. Dan belum habis shoot lagi? Belum habis shoot lagi. Dan dia dijangka keluar hujung tahun depan. Betul. Jauh lagi. Masalahnya dia teaser Doomsday dulu tau. Bukan Spider-Man. Padahal Spider-Man yang akan ditayangkan dulu tengah tahun depan. Okay. Tapi tak tahulah, mungkin dia kata bukan trailer tapi hanya teaser mungkin je potongan babak yang diambil daripada filem. Tapi standard lah kita dapat teaser setahun sebelum movie tu normal lah. Cuma Spider-Man sepatut dapat dulu. Tapi yelah bang, tak apalah, at least kurang-kurangnya kita dapat teaser. Betul. Sebab perasan tak, ada banyak sangat gambar AI sekarang keluar kan. Tak apa-apa je, macam kita nak percaya pun rasa macam ni nampak sangat AI kan. Ada gambar Wolverine dengan Tobey Maguire dekat set lah. Betul. Lepas tu ada Tobey, siapa ni, RDJ dengan Hugh Jackman bertiga. So kita macam alamak, macam gambar macam real, macam legit, tapi rupanya AI. So sekarang ni ada bertebaran lah dekat social media. Leak. Ingatkan leak, rupanya sebenarnya itu adalah AI, tapi nampak legit macam betul. Dekat set apa semua. Tapi basic lah kot, macam takkanlah MCU nak keluarkan. Tapi kan aku rasa, kau perasan tak benda ni sama macam Spider-Man No Way Home? Aku tak rasa, aku rasalah teori aku, memang MCU saja ataupun prompt AI ni memang sengaja dibuat. Faham. Dia dan macam, dia tak menafikan pun. Dia suka benda ni. Betul. Sebab bertebaran. Betul. Kau rasa macam mana kan? Sebab apa yang aku tengok, kebanyakannya social media ada yang macam kadang-kadang yang memang legit promote Marvel pun tweet benda yang sama. So macam ini AI ke tak? Tapi banyaklah perbincangan. Betul.
Dan saya rasa juga sebenarnya ini memang salah satu marketing strategi daripada MCU. Alah, kita bukan yang tak kenal, MCU memang suka buat benda-benda macam ni kan. Cuma kita yang tertipu. Cuma sekarang ni kan, dulu diorang kabarkan sepatutnya akan ada pengumuman kedua yang kerusi-kerusi tu. Tapi beberapa hari lepas, tak silap aku, ada announcement yang kata takkan ada dah. Yang ditayang, yang diumumkan pada yang pertama tu lah yang akan jadi line up utama dalam Doomsday. Tapi yelah, banyak lagi yang tak keluar kan. Betul. Kita tak tahu. Contohnya macam Doctor Strange, tak silap aku tak ada. Tapi Spider-Man pun tak ada. Line up hari tu dah memang stack. Dah ramai sebenarnya. Dah ramai dah. Ada X-Men dalam tu, ada Fantastic Four dengan apa, Avengers satu hal. New Avengers Thunderbolts kan. Itulah aku ada ni aku ada save. Ada perkabaran yang mengatakan antara yang akan join dalam Avengers Doomsday, Sam Wilson adalah ada 6 karakter. Antaranya adalah Sam Wilson, Captain America lah, Thor, Loki, Shang-Chi, Ant-Man dan Falcon. Tapi masalahnya, antara yang kita dengar juga, Loki akan create team baru. Betul. Yang diketuai oleh Hugh Jackman dengan Deadpool. Dan ada juga yang kata Spider-Man Tobey akan join team diorang. Tak, masalah dia, Shang-Chi tu last dia keluar apa masa movie dia. Tak faham lah. Dia macam tiba-tiba dah jadi Avengers. Apa pun. Tapi kalau Shang-Chi ada, mestilah hak ada. Sebab hak Abomination ada. Lepas tu Captain Marvel pun kena ada. Mesti ada. Jadi macam tak tahu lah. Sekarang kita tak tahu nak percaya siapa. Ini zaman fitnah dah sekarang. Aduh. Dan satu berita yang sangat menarik, Dip. Dikatakan Avengers Doomsday Production nanti dia akan banyak dia tak akan gunakan blue screen sangat. Dia akan guna physical sets. Maksudnya mungkin dia akan kurangkan CGI kot. Ya. Mungkin CGI tu masih ada, tapi dia akan kurangkan blue screen, which is CGI lah. Dia akan melebihkan pada bahagian shoot physical sets. So tu antara benda-benda yang macam menarik lah. Sebab kita tahu juga Spider-Man pun dia dah start shoot luar. Betul. So mungkin MCU sedar yang kalau diorang nak buat filem cepat, sebenarnya CGI ni makan masa. Betul. So mungkin itu antara apa yang diorang buat. Tapi ada dengar juga berita tentang akan ada tunda lagi untuk Doomsday. Patutnya Disember tahun depan. Patutnya sebenarnya Doomsday ataupun Secret Wars tahun ni. Betul. Patutnya kita dah tengok dah ni. Ya, sekarang dah tengok. Tengah review sebenarnya. Tapi ditunda tahun depan. Ada perkabaran yang kata tunda lagi ke tahun depan lagi, 2027. Maksudnya Secret Wars lagi anjak lah. Sebab tak silap Wonder Man pun patut keluar bulan ni. Tapi awal tahun depan ditunda ke awal tahun depan. Betul. Tapi trailer semua dah ada dah keluar dah. Tapi kita tak tahu cerita dia macam mana. Trailer dia gitu je lah kan. Betul. So nampaknya tak tahu lah. Sebab kalau katakan ditunda lagi ke tahun depan Doomsday ni, kita pun nak tahu juga Spider-Man ni apa perkembangan dia kan. Betul. Dan kita tak lupa juga bang, bulan Mac tahun depan juga Daredevil. Daredevil 2 next year memang akan banyak dengan series sebenarnya. Daredevil antaranya. Lepas tu kita ada apa tu tadi, Wonder Man Januari. Lepas tu tak silap aku Vision pun next year. Vision cast. Ada lagi aku rasa, tapi aku lupa. Tapi itu antara series-series yang akan ada untuk Disney Plus lah next year. Betul. So kita pun tak tahu macam mana apa yang akan jadi. Sebab fan screening Avatar pun dah penuh lah. Itu fan screening sebab orang nak tengok trailer Doomsday kot. Betul. Tapi kita kena make sure diorang ni inform kat kita. Betul ke ada? Kalau ada memang kita pergi tengok Avatar. Tapi by the time tu tiket dah penuh sebab Avatar punya franchise pun quite big juga. Betul. So apa pandangan korang? Sebab sekarang ni huru-hara juga ni dengan dekat grup kita orang ni, walaupun kita orang tak macam aktif sangat kat dalam tu. Aku kadang-kadang buka lah baca salary dia baca. Tapi memang rancak ni diorang bincang pasal ni ada bagi gambar-gambar daripada AI dan sebagainya. Cuma yelah, kita tak nak confirmkan dan sebagainya, tak nak confirmkan apa-apa
benda yang tak pasti sebab kebanyakannya banyak AI. Betul. Kita orang tengok banyak gila AI. Lepas tu yang antara yang kata Cyclops akan pakai suit lama, macam mana yang patutnya dekat Deadpool kan. Betul. Dia akan pakai suit yang sama. Boleh jadi tak sebenarnya shoot waktu Deadpool tu sebenarnya dia akan digunakan untuk, boleh jadi kan, Doomsday kan. Sebab mungkin ada kaitan di antara Doomsday dengan Deadpool. Confirm lah kita tahu benda tu. Lepas tu ada satu isu juga pasal Oscar Isaac sekarang ni dia cakap dia tak nak main watak Moon Knight lagi. Oh, dia tak nak kerja dengan Disney dah. Sebab aku rasa isu ni Palestin mungkin lah. Tapi sayang lah sebab Moon Knight takkan nak buat satu season dia. Tapi adakah Moon Knight ni sebenarnya tak dapat tarikan pun daripada segi audience? Orang tak minat. Sepatutnya hari tu diorang kata ada season kedua, tapi season kedua sampai sekarang diam. Ada kan. Sebab kalau kira Moon Knight ni in terms of daripada segi Avengers, dia watak penting juga untuk lawan dengan Kang dulu lah. Kalau dikatakan memang Kang ni ada dekat dalam Avengers kan. Tapi sekarang tak sure Kang ada lagi ke tak. Tapi dalam melawan Kang, Moon Knight ni watak penting. Tapi tak tahu lah, tak dapat direalisasikan lah kot. Cuma bila cakap pasal watak penting ni, ada yang kata Sentry akan memainkan watak penting dalam Doomsday nanti. Antara teorinya kenapa? Sebab Sentry ni akan dimanipulasi oleh Dr. Doom. Sebab kita tahu Sentry ni power. Betul. So Dr. Doom tahu yang Sentry ni power, dia ambil kesempatan untuk manipulasi Sentry. So dia gunakan Sentry ni sebagai dia punya weapon lah. Betul. Okay. Tapi siapa boleh stop Sentry diri dia sendiri lah. Sebab dia pun boleh. Takkan hak kot. Dia power gila tu. Tapi tak silap aku Thor sebenarnya kuat. Kita ada Captain Marvel lah. Ini serius lah Captain Marvel. Serius. Tak, aku ingat aku menganjing. Betul lah. Captain Marvel tu. Captain Marvel kot. Okay. Captain Marvel boleh. Lepas tu mungkin siapa je lagi ada Doctor Strange lah. Tapi sekejap, Sentry ada kan dalam yang What If? Bukan zombie. Kita tak ada kan. Sorry, tak sempat tengok lagi. Tak tengok lagi lah. Sebab aku akan ingat aku rasa Captain Marvel dengan Hikari kot diorang lawan. Aku rasa Sentry tak ada dalam zombie. Tapi betul lah, Sentry kuat. Mungkin tak tahu, mungkin kalau dia kena Spiderman pun boleh kalahkan dia. Spiderman pun kuat. Betul. Tapi tu kita tahulah. Setakat mana pun tak tahu lah. Setakat kuat je. Kejap aku selat-selat kejap. Mana tahu ada benda-benda baru sebelum kita tertinggal untuk ditayangkan. Okey. Inilah antara 5 hari lepas daripada MCU source. MCU source ni by the way, dia tak adalah 100% legit. Kadang-kadang benda yang rumors lah. Betul. Dia kata Spider-Man Brand New Day akan the only Marvel movie untuk rilis pada tahun 2026. Okay. Avengers Doomsday is delayed on May 2027. Tapi jauhnya. Tapi ini tak confirm lagi lah. Ini rumors je. Tapi make sense lah, sebab next year dah stack juga untuk series. So mungkin dia keluarkan satu filem je lah. Macam tahun ni pun satu filem juga kan. Dua. Thunderbolts dengan ni. Fantastic Four. So ini antara gambar lain. Ada satu gambar Avengers team line up for Avengers Doomsday. Ada Anthony Mackie, Captain America, Doctor Strange, Shang-Chi, Ant-Man, Thor dengan Loki. Tapi itulah kita nak percaya pun kita takut gambar ni adalah AI. Fakir. Apa pandangan korang terhadap AI? Sebab aku nampak sekarang ni AI dia makin power lah. Betul. Dia bagi saya bang, AI ni dia untuk macam kreatif industries, movies ni apa semua. Tak boleh kot kita nak ciplak sebab dia against copyright lah, of course. Tapi bagi tujuan orang kata bagi info, penerangan, boleh lah nak pakai AI. Sebab gila lah, orang duk pakai Gemini sekarang. Betul. Buat video. Lepas tu satu lagi, tak tahu sahih ke tak, tapi orang kata siapa yang pakai AI ni dia merosakkan alam sekitar. Sebab dia banyak guna air, banyak guna elektrik, asap apa semua kan. Tapi tak tahu lah. Tapi AI kalau daripada segi nak membantu in terms of buat kerja tu, banyak dia punya function. Betul. Aku sendiri sebagai writer, bila menulis, kita macam writer's block kan, tak ada idea. Kadang-kadang
kita bermain dengan AI banyaklah membantu. So untuk menulis tu lebih mudah. So membantu sebenarnya AI ni. Cuma kena pandai, janganlah kau pergi copy and paste. Kan. Okay, ada satu benda yang aku jumpa ni. Ni tweet by Miss Minutes Bond sehari lepas. Dia cerita tentang, kita tahu ada beberapa team dalam Avengers Doomsday. Antaranya adalah Avengers, New Avengers, Fantastic Four, Loki, X-Men dan Doomsday. Tapi dia kata Loki akan turut serta sebagai Avengers team nanti. Okay. Tapi yelah, trailer tu akan menjadikan dia make sense lah. Macam mana tiba-tiba boleh Loki join Avengers. Yang itu pun sebab macam ni sekarang towards Doomsday ni, dia tak ada satu filem pun yang macam apa yang jadi. Tak ada hype. Saya boleh katakan sebenarnya MCU ni orang dah hilang hype dia dah. Kalau betul. dia tak buat benda yang betul, macam zaman Infinity Stones punya era, lama-lama orang dah macam, dia senang cerita. Kalau ayat politik dia dah tinggalkan dia punya saga dia, pengundi tegar dia ni, penyokong tegar dia ni, dia dah tinggalkan sebab dia dah let it go. Macam MCU dah tak ada apa-apa nak tunjuk. Betul. X-Men ke apa ke, tak ada. So orang nanti-nanti tanya-tanya, orang tak rasa benda ni hype dah. Orang rasa macam bosan lah. MCU tak ada apa dah. MCU bosan dah. Tak payahlah support, tak payahlah tengok. Tapi okay, ada satu gambar kan, aku akan tunjuk gambar ni. Gambar ni dikatakan bila check AI ke tak, 0% AI. Gambar yang menunjukkan dekat set di antara Wolverine atau Hugh Jackman bersebelahan dengan Tobey Maguire, Spider-Man. Yes. Satu benda yang aku rasa kalau benda ni jadi, best ni. Sebab dua-dua ni kita tahu, dua-dua ni tak silap aku di era awal 2000. Dia Spider-Man, OG karakter. Kalau gabung dengan RDJ, settle. Tiga-tiga ni OG. Betul. Untuk filem superhero. Dan Marvel pula tu. So aku rasa kalaulah Marvel menjadikan ini sebagai reality, which is aku rasa memang dia akan jadikan reality, sebab waktu No Way Home itu dia dah buat. Tak mustahil untuk dia buat. In fact, which is No Way Home, in fact masa Deadpool pun dia dah buat. Betul. Dan kalau betul, memang aku rasa, which is aku rasa memang dia akan buat lah untuk make sure dapat duit. Yeah, of course. Sebab dia, macam saya cakap tadi abang, sekarang ni orang nampak MCU ni dah tak hype dah. Dah tak ada apa, tak bagi benefit dah kat kita. Sekarang dulu orang tunggu nanti-nanti, okay, what's next. Sekarang tak ada, orang tak ada nak what's next dah. Orang macam cakap, tak ada benda dah ke sekarang keluarkan. Kita nak tahu apa akan jadi dekat dalam Avengers Doomsday. Betul. Apa nak jadi dalam Spider-Man. Tak ada bagi movie ke link ke apa. In fact Fantastic Four pun punya end credit macam tu je. So sebab kita sekarang ni macam ni, kita nak menuju climax ni. Dia tak membina filem untuk menuju ke climax. Dia macam mendatar je. Dia stagnant, very unpredictable. Lepas tu macam, of course lah, macam dah tak ada, itu je ke. Tak tahulah Marvel. Aku mengharapkan cuba bersangka baik lah. Semoga Spider-Man Brains New Day sekejap nak ada multiverse, sekejap street level je. Tak macam mana tak tahu. Aku takut flop juga lah sebenarnya. Mungkin sebab diorang pun nak fokuskan macam animated series juga. Sebab sekarang ni tahun depan pun akan keluar juga X-Men 97 Part 2 dengan Your Neighborhood Spider-Man Part 2 juga. Dan kita jangan lupa satu benda bang, pasal Marvel tapi part Sony. Mana kita punya sambungan Across to the Spider-Verse? Itu tunda. Patutnya tahun depan kan? Patutnya hujung tahun ni kan? Ikut. Aku tak ingat tapi kita pun dah macam leka ke macam korang dah tak nak buat business ke betul, kan? aku rasa dah tak wujud dah. Macam lama sangat dia punya tertangguh tu. Aku tak tahu kenapa lama sangat. Memang buat lama ke apa ke, tak tahulah. Dah lah, itu part 2 kan? Itulah, betul lah part 2 yang kesimpulan kan. Tak tahulah. Tapi yang pasti Marvel tak akan buat Miles Morales live action selagi mana yang tu tak settle. Betul. So apa pandangan korang? Boleh kongsikan pendapat korang di bahagian komen. Kita orang akan baca. Korang masih lagi rasa hype dengan MCU, ataupun korang dah fed up dengan MCU, ataupun korang rasa macam
korang tak layan, tapi korang menantikan untuk korang nak tengok apa sebenarnya hala tuju MCU di masa depan. So let us know your thoughts di komen. Dan jangan lupa korang boleh turut serta dalam grup Telegram kita orang. Ada dekat bahagian description. Korang boleh klik je link tu, dan link tu akan membantu untuk korang ke grup Telegram, dan bolehlah berbincang, berborak-borak ataupun baca update-update yang diorang sampaikan. Betul. Okay, Dip. Tu je kot update sebab masa ni. Kita tunggu Anip pula. Nip. Okay. Okay, until next time. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao guys.